Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Jumaat 26 Disember 2026 Masehi. Hari ini ulang tahun anniversary yang ke-21 tahun tsunami Aceh. Genap 21 tahun dah hari ni. Ya, tahun 2024 berlaku tu. 26 Disember 2024 yang lalu lah. Hari ni hari acara bidah di Kedai Fikri tu. Tapi saya tak dapat hadir dengan cuaca gini kan. Saat ni pukul naik ni sekejap lah. Sekarang ni pukul 36 minit hari ni sekarang ni. Waktu sekarang saya buat video ni. 37 lah. Mula buat video ni 36. Ya berhenti sekejap ni hujan, berhenti betul lah. Pada pukul 6.30 ni. Ni jadi gangguan saya lah. Jadi apa, jadi macam jadi tak jelas mana suara saya pasal start hujan balik kan. Sama hujan balik pada 6.30 ni. Okey, untuk video sini seperti biasa lah, video daily report lah kita hari ni. Sepanjang hari ni saya buat video kemarin, saya masalah saya tak main dah. Malam tadi, saya terus pergi ke ke Aidan pula. Aidan gitu. Aidan saya sampaikan dia lah. Aidan dia pun nenek dia tu isteri pada Raja Hassan tu lah. Baik orangnya. Ajak makan selalu lah. Tiga pinggan makan. Habis buat 3 pinggan makan tadi. Pinggan balik lah. Lepas tu pergi ke Kedai Fikri seperti biasa minum ada. Lepas tu balik pada pukul 3 pula dah. Pukul 1.40 minit pagi baru balik. Tidur pada pukul 3.30 pagi. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi. Bangun terus mandi semai subuh. Makan sarapan tu saya sambung tidur makan sarapan. Lepas tu balik main internet, tengok TikTok live tadi, acara bidah tu lah, tandingan bidah tu. Saya tunggu nanti keluar nak pergi, tak serat hujan sampai pukul 10 ni ngantuk tidur terbabas sampai ke terbabas. Bangun pada pukul 1.55 1.55 je bangun pagi. 1.55 petang tak pergi Jumaat lagi ni. Lepas tu hanya ini tak ada buat apa lah. Saya daripada aktiviti dalam rumah ni lah. Dari bilik ni jam takut gitu lah. Kita dalam rumah ni lah. Saya tak keluar ke mana-mana. Lepas tu tak ada arah apa lah. Konek ni 30 ni terus barulah tengok atau buat video ni. Okay, saya sekadar saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.